Guys, sekiranya you berada pada titik-titik terendah dalam kehidupan, mungkin you kehilangan keluarga, mungkin you kehilangan kerjaya, ataupun mungkin you dah balik single dalam kehidupan, dah rasa macam dah tak ada apa-apa, dah tak tahu mana nak pergi. Mungkin ini adalah satu cara bagaimana Tuhan memanggil kita kembali untuk hanya meminta pertolongannya, untuk hanya menggantungkan harapan kita pada Dia. Sesungguhnya Dialah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan kita, dan mungkin di saat-saat kita okey sebelum ni, kita terlupa pada Dia, dan mungkin inilah satu titik perubahan besar yang akan berlaku dalam kehidupan kita selepas ni. Okey, banyakkan bersabar dan jangan pernah berputus asa. Ingat guys, stay positive, stay active.